Amin. Okey, baiklah. Okey, impact konsert Jet Crew itu Kak. Okey, impact di konsert KRU itu sangat kuat kerana kita tengok credibility bukan sahaja daripada pihak KRU tetapi malah daripada pihak Iman Tang sendiri dan juga Icon Entertainment. Jadi saya rasa itu juga lah yang membuatkan kami berlima mendapat inspirasi daripada melihat sejauh mana KRU kan dan juga Icon mempersembahkan konsert untuk para peminat. Kami di sini tidak ada satu pun nak bertanding siapa yang hebat lagi daripada maksudnya daripada elite ke apa, tidak. Sekadar untuk memeriahkan lagi industri hiburan dan menghiasi dan juga mengisi permintaan daripada peminat-peminat di sini. Wow, okey. Ibi Abadi, ini berkonsep macam saya rasa ni first album itu Catwalk kan? Ni apa black and white apa semua. So expect tak Elite akan buat konsert selepas 30 tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Semestinya apa yang boleh saya cakapkan, segalanya di luar jangkaan lah. Memang sebenarnya last minute juga dapat jemputan untuk bersama dengan KRU konsert. Okey. Saya ingatkan kat situ je lah. Dia ni berani ni lebih berkeyakinan ni kerana Mr. Iman. You sebab kami berada di sini. Sebab kita sebenarnya nak ikutkan dah terlalu lama sangat. Elite tak ada. Elite tak aktif dalam industri kan. So maknanya bila Mr. Iman keluarkan untuk buat sesuatu untuk mengembalikan nostalgia, kita tak ada cubaan untuk bertanding atau nak buat benda yang terlalu besar yang di luar kemampuan. Jadi kita rasa macam satu keseronokan lah untuk mengembalikan nostalgia 90s tu. Macam mana KRU tu bapak dia, kita ni baru anak-anak dia je. Kita macam anak-anak je. Jangan terlalu menjangkakan sesuatu yang terlalu besar, tapi doakanlah yang insyaAllah lah kita boleh bagi yang best lah untuk yang menanti gitu. Okey, kita ada trauma taparan wanita. Sebenarnya Kak Linda, saya guna Google, saya guna ChatGPT, GIG. Sebenarnya maksud dia apa? GIG Ya saya. Okey, sebelum tu terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Sebenarnya Linda pun dan kawan-kawan sangat-sangat teruja nak berjumpa dengan semua media pada hari ini. Dan serba sedikit memanglah ada rasa nervous kan, of course sebab dah lama kan. Cerita balik pasal GIG tu sebenarnya mengenai gigolo rasa kan, lelaki yang jangan pandang saya, boleh pandang orang ikut saya rasa. Macam lebih kurang guy is guy. guy is guy. Memang dia lelaki semua sama. Dua maksud yang mereka dikumpul oleh pihak KRU sendiri, abang-abang kami tu. Jadi cerita pasal lelaki yang Casanova, it can be also gigolo yang cari duit bukan begitu mudah kan. Lelaki adalah lelaki yang macam tu. Lelaki semua sama. Macam itulah kan. Itu GIG. Okey, Kak Syasha, waktu zaman Elite sampai sekarang, siapa yang paling banyak crush sebenarnya Kak Elite ni? Yes. Ya, betul. Siapa yang paling ramai? Kak Azhar ke, Kak Ebi ke, Kak Lida ke, Kak Wati ke, or even you? Saya tak boleh kira. Keluar. Ebi dia sempat record second album, Tamparan, tapi time tu belum tak sempat promote. Tapi Curious With Us still second album ada lagu Suara Republik tu. Kalau tanya siapa yang paling banyak crush ya? Okay, bagi jawapan diplomatik ya. I rasa semua sama. Because that is the istimewanya Elite, semua ada different character. Semua ada macam this person suka this person because cara menari, this person cara dia cakap, cara dia menyanyi, semua lain-lain. So balance. Like Azhar kata, there is no yang menang kalah, tak ada yang siapa lagi better dan tak ada. Alright. Very diplomacy. Okay. Baik, Elite akan mengadakan konsert tak lama lagi, jadi kita akan saksikan poster rasmi konsert Elite yang akan berlangsung nanti. Sama-sama kita saksikan, boleh? Here we go. Ini dia Elite 25 tahun 25 ni mana tahun 2025 lah kan. Live plenary
akan berlangsung di Pereira Kuala Lumpur Convention Center 20 September 2025 hari Sabtu.